Alhamdulillah, makan dengan ni siap dah lah. Puding jelly bear gedik-gedik Nana tu. Rasa dia sama-sama masuk dalam mulut tu. Boleh dia sejuk lalu kot dalam perut tu. So warna dia meriah-meriah lah. So bolehlah buat kan nak makan petang. Kita sendiri nak makan pun kita mesti nak tengok benda yang comel-comel. Yang segok-segok kan baru dia macam menaikkan selera makan. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Okay, sekarang ni kita nak masak apa? Nana nak buat menu pencuci mulut. Nak buat simple-simple saja. Bahan pun mudah, tak mahal. Okay, jadi kita boleh buat kerak-kerak. Okay, so Nana nak buat apa? Nana nak buat puding teddy bear. So dia comel lah. Dia ada orang kata apa? Corak-corak bear. So bahan nak pakai apa je? Mudah gila. Sikit je bahan dia. Jom kita tengok nak pakai apa je. Ayo. Zatara. Okay, ni lah bahan dia. Nampak tak? Sikit je. Mudah je. Ya mat. Pergi cari di kedai Aceh je. So Nana akan pakai serbuk agak-agak. Okay. Dan serbuk jelly. Dia beza lah agak-agak dengan jelly ni. So Nana akan pakai susu full cream. So susu pekat sikit lah. Kita nak bagi bertambah lemak lagi. Okay. Dan pewarna. Warna-warna tu ikut hampa lah. Okay, sebab yang ni kita nak bubuh sekejap lagi dekat kita punya corak-corak bear tu. Lagu mana corak bear tu? Yang tu dia kita akan pakai acuan. Tu kena pakai acuan lah. So law ni first step ni kita pergi bancuh dulu kita punya agak-agak. Sebab bear tu kita nak buat guna agak-agak. So lagu mana cara dia? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so first step ni Nana akan masukkan dulu okay, susu full cream kita ni. Sekejap lagi wak masuklah serbuk agak-agak tu dalam ni. Okay, kita akan masak bersama susu ni. Barulah dia lemuk-lemuk tu kan. Tak tahu nak habis lah. So susu Verlin ni hampa beli kan yang full cream kan memang sedap gila. Dia antara susu yang sedap lah untuk ditelan. Okey lah ni Nana akan masukkan serbuk agak-agak. Bubuh lah dalam satu pack macam tu. Lepas tu kena tambah air dengan susu pekat tadi. Okey, so Nana masukkan susu pekat sikit. Jangan banyak sangat lah, sikit saja. Kita nak menambahkan dia punya kata apa? Rasa yang lebih pekat dan padu itu. Dan Nana akan masukkan air sikit. Jangan banyak sangat lah, dalam 1 ml cukup lah. So boleh buka api, masakkan dia. Lagi tu nah. Okey, so sekejap lagi dah masak boleh tuang dalam acuan. Nampak tak? Senang je weh nak buat benda ni. Yang penting dia comel lah. Sekejap lagi kita tengok rupa dia. Okay, so Alhamdulillah siap dah. Kita punya agak-agak masak dia sampai ni je lah. Sampai larut lah serbuk agak-agak tu kan. So Nana nak bahagikan kepada beberapa bahagian. Sebab Nana nak buat colour. Barulah teddy bear kita tu ada colour-colour. Barulah comel. So bahagikan. Okay, kalau hampa nak buat 5 colour, buatlah 5 bekas. Macam tu. Macam Nana buat dalam 4 colour jadilah. So bahagikan bagi sama rata. Okay, sekejap lagi kita bercolour sikit nah. Okay, so Nana akan masukkan pewarna. Macam tu ikut hampa lah. Hampa nak buat colour apa kan. Okay, buat sikit. Buat colour. Buat orange sikit. Okay, so Nana akan buat colour biru sikit. Macam tu. So kita punya teddy bear tu akan jadi warna-warni lah hampa pun. Lagi tu baru dah segak. So kacau pula yang warna biru ni pula. Macam tu je buat colour-colour. Okay, so Nana akan buat colour purple sikit. So kalau kata kan nak buat kenari-kenara ni, apa buatlah benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab dia comel kan. Nak buat birthday anak ke kan. Buatlah puding macam ni. Sebab budak-budak ni dia suka tengok benda yang berwarna. Dia bercolour-colour kan. Okay, so bila buat macam ni ke, mereka bolehlah makan. Gitu. Tambah kita buat pula corak-corak teddy bear tu. Allah dia geram tengok. Kan budak-budak ni dia seronok tengok. Bila dia tengok segok tu dia makan lah. Macam tu je. So dah siap colour. Bolehlah kita masuk dalam acuan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so kita boleh tuangkan dia slow-slow. Apa carilah acuan ni kat mana-mana kan. Acuan-acuan teddy bear ni. Sebab kita nak buat bentuk teddy bear. Kalau kata apa nak buat bentuk lain pun boleh juga. Tak ada masalah pun. Ikutlah nak buat bentuk apa kan. So orang kata yang ni optional. Nak buat bentuk apa pun kan. Kita cuma nak bagi dia segak je lah. Macam gitu. So nampak tak? Okay, ni Nana guna ni betul tak? Silikon untuk aiskrim ni. Dia boleh saja. So kita buat dia. Jadi kita boleh guna saja apa yang ada di rumah tu. Tak usah duduk pergi cari kan. Kalau ada tu guna je. Kau hampa ada kan bekas aiskrim hak comel-comel tu. Guna je lah buat. Kalau setiap hari kita nak buat aiskrim. Kadang-kadang kita nak buat puding kan. Bolehlah guna. Nampak tak bekas silikon macam ni. Macam tu je. So spare di rumah supaya orang kata apa? Petang-petang tu tak tahu nak buat apa kan. Buatlah puding comel-comel lagu ni. Bolehlah bagi kat anak-anak jiran ke kan. Kalau di rumah Nana ni depan rumah ada Johnny. Nana akan bagi kat Johnny lah sekejap lagi. Okay. Bila buh kala-kala lagu tu kau geram lah tengok. Budak-budak ni dia bukan kira dah sedap tak sedap. Dia telan je. Dia kira tang kala tu saja. Dia tengok comel tu kau dia nak telan lah. Nampak? Apa buat lagu ni je. Macam tu. Bagi orang kata apa budak-budak ni seronok tengok. So dah siap lagu ni nak kena buat apa? Pergi bubuh dalam ti ais. Dia kena bubuh dalam ti ais nah. Bagi dia sejuk. Lagu tu apa dia duk hirup pula. Dia tengok kala comel-comel duk hirup pergi telan habis pula dah. Okay, so pergi
simpan dulu dalam peti ais ni. Agak lah tengok sekejap lagi dia dah kerah elok tu boleh buat keluar dah lah. Agak-agak dia bukan lama sangat pun. Habis kuat setengah jam, sejam lebih tu je. Sebab kita ada lagi proses-proses seterusnya. Lebih tu. Tapi senang saja nampak. Ni siap dah. Dan ni kita pergi buat lagi benda lain pula. Buat apa sekejap kita masak jelly dia. Okay, so sayang, alright, lah ni Nana nak masak jelly lah. Okay, so untuk jelly Nana guna dalam lebih kurang dalam 1000 ml layak. So jom kita masak jelly kita. Sebab apa? Sebab kita punya orang kata apa, teddy bear tu dia dah kerah elok dah. Sekejap lagi kita nak susun lah. Macam mana rupa dia. Sekejap lagi tak sabar lah, tak tahu lah dia nak jadi rupa lagu mana. Nak jadi bentuk apa. Sekejap kita tengok lah. Dan ni nak masak jelly. Lagi tu. So mudah je weh. Tak tahu nak habaq lah. Kadang-kadang macam malas pula nak tunjuk sebab benda mudah sangat. Tapi kadang-kadang benda mudah ni tak semua orang kerti. Jadi kita tunjuk. Bila aku memberi ilham. Okay, sebab benda mudah ni lah yang orang nak buat tu. So kena tunjuk. Alright, so nak masak jelly, tak ada masalah pun. Apa guna je apa yang dia bagi dalam tu, tinggal tuang, masak bagi larut, sekejap lagi tutup api. Lagu tu je cerita dia. Seterusnya, kacau-kacaukanlah dia. Macam gitu, nampak tak? So tadi di awal-awal video tu suara Nana agak lemah lah. Sebab apa? Sebab orang kata apa, tak cukup lena. Lepas tu kan, dia tak kena lagi. Orang kata apa, hak manis-manis kan. Tak siap ni telan, pergi dah hayak. Orang kata apa, yang manis zuh-zuh tu. Okay, barulah ada tenaga sikit. Boleh lah menyembang sikit dengan apa sambil duk mengacau ni kan. So nak tunggu sampai bila ni? Tunggulah sampai dia larut elok tu, tutuplah api. Tak gaduh nak tunggu sampai raya pun. Okay, sekejap lagi boleh tutup dah api dia. Settle lah. Kalau kata gitu boleh tutup dah sekejap lagi. Kita tunggulah sekejap lagi nak tengok pula rupa teddy bear tu. Ketak pala-pala dah duk tunggu teddy bear kita. Jom. Alhamdulillah. Maka dengan ini beku dah lah teddy bear kita. Nampak dah usungnya. Nampak dah tu. Okay, so kita hak tua tengok apa gerah. Apa lagi hak budak-budak tengok. Macam tu sebab tu Nana kata. Kita ni kena buat mereka bila hak benda syomel-syomel lagu ni. Kan bersedih kalau kita buat lagu ni kan letak tertalam tu takkan tak laku. So nampak tak saya gok comel nak mampu hidup. Lagi tu. Merry Christmas. Macam tu. So buat keluar aja semua. Sekejap lagi kita nak susun dalam talam tau. Gitu. Nah baru letak jelly. Lagu mana rupa dia. Sekejap kita tunjuk lah. Lagu mana kan. Kepala patah pula dah. Baru dia seronok. Allah, dia patah bila. Nampak tak? Tak apa, hak ni sekejap lagi masuk perut je lah. Okay, so buang je semua. Sekejap lagi kita jumpa lah lagu mana nak rupa dia tu sekejap lagi. Serikot weh. Macam tu. Syomel macam tu. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, so Nana akan start lah. Okay, nak masukkan jelly dia. So first ni kita kena atok dulu. Kena atok dulu bentuk dia. So dekat bawah ni kita akan letak yang ni dululah. Macam gitu. Nah, sebab sekejap lagi kita akan terbalikkan dia. Macam tu. So kena letak dulu. Hati-hati tau. Sebab apa? Sebab yang ni kita pakai apa orang kata apa agak-agak. So dia boleh sensitif sikit lah. Dia cepat patah. Kalau jelly tak apa. So dah susun hak ni. Kita bubuh hak ni pula. Dah gitu. Nah, nampak tak? Senang je. Hak ni lah muka seribeh sikit ni. Mana nak buat tak tahu. Muka habis seribeh dah. Dia betul. Nampak tak? Parkinson tangan-tangan tu nak buat benda ni apa weh. Dia nampak yang mudah, nampak serigok. Tapi tu lah orang kata ni kepala putih pergi kerat dah. Tak apa dah. Benda nak buat ni bukan senang pun. Melonsok pergi sana, melonsok pergi sini aku lah. Nampak tak? Sebab tu kita kena hargai setiap kreativiti orang tu. Sebab apa? Sebab benda tu tak mudah apa weh. Nampak serigok kan. Setiap kejadian tu ada kisah dia. Lagu tu. Nah ni hak nampak jadi ni, hak tak jadi tu kita tak tengok lagi lagu mana di sebalik tabir tu kan. Hak jadi herok ke, hak pecah murai habis ke. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Lepas susun tu, okay lah ni bubuh lah kita punya jelly tu. Nampak tak? Okay, tapis sikit lah supaya tak ada benda yang berketui-ketui kat dalam ni. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu nampak. Proses dia ni memang orang kata apa, kena sabar sikit lah proses dia. Macam tu dia tak boleh duk kalut-kalut ni pun weh. Nah sebab apa? Sebab dia kena buat bagi orang kata apa, tersusun macam tu. Nah kalau duk sekejap lagi jadi cok keria pula ni. Alright, sekejap lagi buat masuk PF pula. Macam tu je pun nah. Okay, susun je lah. Kalau kata apa nak guna yang clear pun lawa. Macam tu. Nah macam yang ni kan dia ada colour kan. Okay, so kalau apa nak guna yang clear pun boleh. Kan yang jernih tu. Tara, inilah hasil puding teddy bear. Mari kita rasa sikit. Nampak tak? Ni orang tempat efek jelly dia tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allah sejuk-sejuk gede-gede masuk mulut. Bismillahirrahmanirrahim.
So rasa dia lagu mana? Rasa dia sama-sama masuk dalam mulut tu. Boleh dia sejuk lalu kot dalam perut tu. Boleh dia lalu habis kot susu perut tu. Sejuk. So memang sedap gila lah. Dia sebab apa? Sebab dia boleh menyegarkan. So terpulang lah apa nak buat perisa apa. Okay, yang tu ikut atas diri hampa. Okay, yang penting bolehlah buat style macam ni kalau nak buat comel-comel kan. So try lah. Sebab apa? Sebab benda mudah dan sedap lah. Yang paling penting mantap. Alright. So sayang, okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Alright. Masak apa pula? Okay, masak apa? Okay, so macam biasa jangan lupa subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik dengan orang kampung. Lagu mana nak buat jelly teddy bear versi Nano ni. So kita akan jumpa lagi nak. Okay, so bye-bye semua. Assalamualaikum.